Aku ambil keputusan aku jual buai suku aku. Dalam masa yang sama, Nini cakap kat aku, balance tu kita boleh lah buat. Aku ingat balance yang duit buai tu buat kubur ayah dia. Aku nak buat kubur ayah dia, tapi dia tak tahu. Tu ada balance sikit yang buai tu. Masa aku nak buat kubur bapak dia, tapi dia tak tahu aku nak buat kubur bapak dia. Kepuk. Kesian kubur bapak dia pakai kayu je. Mak dia ni dah lawa. Tapi je lah, slow saya tak nak bagi dia dengar. Saya nak bagi dia dengar. RZ pun jual ke? RZ saya ada 3 biji. Saya tak jual RZ. Hari tu nak jual RZ tu 78 Jet 12. Berapa bang? Berapa? YCC jual murah je. Saya jual spek pun spek besar dah. Bukan saya tak boleh lah. Saya kalau cerita pasal dia, saya nak nangis. Tak tahu kenapa. Dia ada satu aura yang memang tak tahu. Saya kesian tengok dia. Saya kesian tengok dia. Dia macam mana nak cakap. Dia ni kan, aku cerita dengan korang, dia ni dia taklah budak. Dia ni dalam lebih kurang 20-an lah. Boleh nego 6,5 ni. 6,5 aku ambil. 6,5 gentle. 6,5 ni kan? Boleh 6,5. Dia ni kan, aku jujur, dia ni kurang kasih sayang. Faham tak? Dia baru habis sekolah. Pasal mak ayah tadi, kau tahu tak, dia ni dalam lingkungan bagi aku umur budak-budak lagi tau. Baru nak membesar. Kau tahu tak? Dia jadi kurang kasih sayang. Kalau aku walaupun 25 kan, pun rasa kurang kasih sayang. Dia apatah lagi dia jadi macam tu. Sebab tu aku sanggup boleh jual semua benda untuk dia. Aku tak ada hal kan. Sebab dia minta aku jaga dia. Lepas tu aku dah janji dengan ayah dia hari tu. First kali aku janji dengan ayah dia. Masa tu aku baru kenal dia. Aku janji dengan ayah dia. Aku janji sebelum ayah dia meninggal, aku janji dengan ayah dia, aku kahwin dengan dia. Janji dengan dia tu kahwin 15 45k bang. Yang dah siap open kan, jaga dia. Sebab tu aku kahwin. Dia dah tak ada siapa lah. Bukan aku nak minta simpati ke apa, tak ada. Tapi kalau kau duduk kat tempat aku, kau tahu macam mana. Lepas tu alhamdulillah pula, Lepas aku kahwin dengan dia, orang still, aku paling bersyukur, orang still lagi nak tengok aku. Daripada dulu sampai sekarang, aku dah kahwin pun orang nak tengok aku. Kau tahu tak, kembalinya balik view aku macam dulu. Masa time aku dengan Anik, view aku macam ni dulu. Macam ni masa time aku dengan Anik. Dulu nak dapat view macam ni masa dengan Anik je boleh. Kalau sekarang tak ada, susah. Paling goman pun 4,000, 5,000 view standard aku solo rasa. Terima kasih. Tak. Saya tak ada. Saya tukang minta simpati pun tadi. Saya tak ada. Saya memang kesian tengok dia. Tanya dia. Saya kadang-kadang hari-hari nangis kat dia. Tu dia. Kalau tanpa sebab, aku duduk saja kan, dia jadi macam ni. Aku cerita sikit apa tadi. Dia kadang-kadang duduk kat bilik seorang-seorang kan. Contoh, kadang-kadang aku tidur, aku perasan dia duduk, aku tidur, tapi dia tak tidur. Dia duduk, dia scroll gambar ayah dia, scroll gambar mak dia, dia scroll hari-hari man. Aku pernah curi-curi dengar macam aku tengah tidur kan. Lepas tu dia nangis. Masa tu dah habis sanding apa semua, dah buat video. Aku memang barai gila masa tu. Lepas tu aku terus tidur. Masa tu aku cakap dia tidur. Lepas tu dia kata tak apalah, dia nak kemas bilik je. Nak kemas baju apa semua, nak bubuh dalam tu kan. Okay, tak apalah, aku biar. Lepas tu dia masa tu saya tidur lah, dia peluk saya dia. Lepas tu dia cakap lah. Setelah aku buat tidur masa tu, dia cakap, dia macam terima kasih kat aku, faham dia apa semua. Lepas tu dia cakap dia sedih sebab
Hari tu masa time hall nak kahwin tu, bapak dia yang set up hall. Sebenarnya aku jujur, hall tu bapak dia yang pergi tengok. Kenapa aku pilih hall tu? Bapak dia nak hall tu. Dia macam, bapak dia sebab kenal DJ situ, dia ambil hall tu yang dia nak. Hall tu bapak dia. Sebelum tu bapak dia tak, sebelum bapak dia meninggal tu, bapak dia yang pilih hall tu. Dia kata nak hall ni. Bapak dia masa time nak pergi tengok hall, bapak dia tak pernah. Sebelum ni kan, bapak dia tak pernah nak ikut pun pergi mana pun. Tak pernah. Tiba-tiba masa tu nak pergi tengok hall, bapak dia tengah sakit tapi nak ikut juga. Masa tu masuk, alhamdulillah, job banyak untuk dia. Banyak gila untuk dia. Sebab tu aku syukur gila siap. Aku tak kisah pun aku tak ada job, janji job tu kat dia. Janji dia boleh rasa apa yang aku rasa. Syukur. Dia ni umur berapa mah? Dia bawah daripada aku jauh. Dia jauh. Aku tak boleh beritahu apa, tapi dia jauh daripada aku. Dia bawah daripada 25. Dia bawah lagi daripada 23. Bawah lagi daripada 22. Dia muda gila. Dia around lebih kurang tu lah. Ada tak 6,500 aku ambil. Korang terus hantar gambar motor je kat aku. Bang nak Y15 open ni. Saya nak open.